Pasal baru dapat semalam. Yang ni bukan Pramodia, yang ni Hamka. Hamka ni salah seorang penulis sastrawan terbaik Indonesia juga, Hamka. So kita tengok apa benda pasal ni. Hamka. Hamka. Yang ni pasal ni murah yang ni dapat ni. Yang ni dalam marketplace asal ni RM10 satu. RM10 satu kira murah lah, sebab Hamka ni tapi tak mahal mana pun. Buku dia kalau yang baru pun dalam buku baru Hamka dalam RM30 macam tu dah lebih kurang. Tebal nipis. Mostly dalam RM30 Hamka. Kalau yang baru, yang ni yang second ni RM10 satu. Kalau tak RM10 satu. Gitu ya. Bagus hasilnya ni. Memang macam ni memang cantik betul. Cara dia bungkus. So kita tengok buku apa Hamka. Hamka. Oh, 3 biji. Dalam plastik. Cuma tak ada bubble wrap lah. Okey lah, tak ada bubble wrap pun sebab dia dah bungkus dalam apa, dalam keramik kotak tebal. Kira okey lah, tak ada bubble wrap pun. So kita tengok buku apa Hamka. Hamka. Cuma saya antara Hamka dengan Pramodia ni saya lagi suka Pramodia Anantatur. Sebab Pramodia dia daripada Jawa. Pramodia dia berketurunan Jawa. Hamka dia berketurunan Minang. Jadi dia 3 buku. 1, 2, 3. Oh, yang ni dah. Hamka Tenggelamnya Kapal When the Week ni memang buku yang paling famous dia dah. Tenggelamnya Kapal When the Week. Tapi yang ni tengok dah. Ni buku lama kan ni dah kuning, dah foxing. Nampak dah foxing lah. Dah foxing ni maknanya dah bintik-bintik ni, dah lama lah buku ni. Hamka Tenggelamnya Kapal When the Week. Ni antara buku famous dia. Hamka dia orang Minang, jadi bila buku dia ni tulisan dia tu lembut sikit, lebih lembut daripada Pramodia. Pramodia dia agak keras bahasa dia. Tenggelamnya Kapal When the Week. 1, ada berapa pages lah yang ni. Okey, yang ni yang lama sikit ni dia tahun berapa 2019. First print edition 2016. 7 print edition cetakan ke-7 tahun 2019. Open Bridge Publication. Cetakan tahun 2019. Dia ada berapa pages? Yang ni ada, ini ada 270 page. Okey. Tenggelamnya Kapal When the Week. 1. Sebenarnya tiga-tiga ni Tenggelamnya Kapal When the Week, tapi cover lain-lain. Itu yang saya beli 3. RM10 satu, RM30 lah 3. Okay. Hamka Tenggelamnya Kapal When the Week. Yang ni cetakan tahun 2019. Kita tengok yang ni. Yang ni sebuah karya Hamka Tenggelamnya Kapal When the Week. Demikianlah perempuan, dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil, dan dia lupa kekejamannya sendiri kepada orang lain walaupun bagaimana besarnya. Oh, ayat Hamka. Saya baca sekali lagi. Demikianlah perempuan, dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil, dan dia lupa kekejamannya sendiri kepada orang lain walaupun bagaimana besarnya kekejaman itu. Wow, Tenggelamnya Kapal When the Week. Yang ni cantik, cover dia cantik. Ni saya beli sebab cover dia cantik.
Yang ni kalau tengok kat sini, PTS Publishing House Semenanjung Malaysia RM20, Sabah Sarawak RM22. Oh, bagi RM2 dia, tapi saya beli RM10. Okeylah. Ini dapat half price, separuh harga. Okey, yang tadi yang cetakan 2019 tu Semenanjung Malaysia RM22, Sabah Sarawak RM25. Saya beli RM10. Okeylah, half price, separuh harga. Zainuddin, lelaki yang tidak punya apa-apa. Harta tidak, rupa tidak, cinta pun kosong. Pada ketika bertemu Hayati, Zainuddin mula sedar yang harta itu boleh dicari, rupa itu boleh diterima seadanya, dan cinta adalah satu anugerah Tuhan. Datangnya cinta itu sebagai satu anugerah dan perginya ia adalah satu bencana. Hayati terpaksa menikah bukan dengan dia. Patah hati Zainuddin. Tidak dia sedar patah hati kerana cinta itu juga satu anugerah. Anugerah yang pada akhirnya mempertemukan dia semula dengan Hayati dalam suasana yang tidak dia sangka. Okey, Tenggelamnya Kapal Wonder Week. Yang ni cetakan 2019, RM22. Saya beli RM10 half price. Tenggelamnya, yang tahun berapa Yang ni baru lagi bukunya, baru gila, macam tak pernah pakai, macam new items, yang ni. Tenggelamnya Kapal Wonder Week yang ni. Yang ni tahunnya tahun berapa? Oi, kenapa boleh tak ada? Ya, betul. Mana lagi? Kata dah, Tenggelamnya Kapal Wonder Week. PTS Media Group. PTS Media Group adalah satu-satunya penerbit Malaysia yang diberikan hak bagi menerbitkan kembali karya-karya Hamka di Malaysia. Pihak penerbit tidak mengubah bahasa dan ejaan yang digunakan oleh Hamka bagi mengekalkan keaslian karya dan sebagai rujukan pada masa akan datang. Tahun berapa? Oh, yang ni tahun 2015. Ini lagi lama, ini 2015. Masih baru. Yang ni 2019. 4 tahun beza. Yang ni 4 tahun lagi baru daripada yang ni. Tapi yang ni lagi teruk. Dia punya, bukan teruk lah, dia punya foxing dia dah bintik-bintik. Nampak? Bintik-bintik foxing dia. Tapi yang ni tahun 2015. Oh, elok lagi. Oh, masih elok betul. Okey, satu lagi. Saya rasa yang ni yang paling baru. Yang ni sama juga, Hamka Tenggelamnya Kapal Wonder Week. Yang ni lagi mahal. Yang ni sebenarnya Malaysia RM29, yang tadi RM20. Yang ni RM20. Harga asal Yang ni RM22 harga asal. RM20 harga asal. Wah, yang ni RM29. RM29 sebenarnya Malaysia. Sabah Sarawak RM32. Tapi samalah, saya dapat RM10. Okeylah. Ini pun macam baru lagi. Macam baru, keras lagi bukunya. Kulit pun kulit pun tegang, keras lagi. Macam tak pernah dikepak baca. Yang ni, ini cetakan terbaru. Tak silap saya tengok bila dia keluar. Yang ni tahun 2023. Tahun 2023 harga dia daripada RM20, RM22, RM29. RM7 naik. Dah beza dia RM7. RM29 harga dia. Tapi saya beli RM10. Okey, ini dia Tenggelamnya Kapal Wonder Week. Tahun 2023, tahun 2015, tahun 2019. So, ada 3 biji kat sini. Tenggelamnya Kapal Wonder Week daripada Hamka. Akan dibaca. Ini antara karya terbaik. Ini antara karya-karya terbaik sastrawan Indonesia. Tenggelamnya Kapal Wonder Week.
Buku ni pernah difilmkan dan antara filem terbaik Indonesia. Alright.